Assalamualaikum geng. Kembali lagi kita di channel Apik Gadget Vlog geng. Sekarang ni aku nak casting dekat ladang lagi. Aku nak try main dekat kawasan sungai. Ni. Aku nak try follow sampai atas. Setup macam biasa. Aku guna setup ni lagi lah. Aku masih dalam pembelajaran lagi. Sebab kalau korang tahu aku ni memang user spinning lah. Memang tega spinning. UL. Tapi aku nak try main BC baru-baru belajar. Aku suka sebab ni dia ada bunyi zing itulah yang aku suka tu. Okay guys, jom kita cuba. Gewang yang aku nak guna hari ni, kita guna ni Jaw Frog lah daripada Boytech. Ni umpan lama aku geng, aku lama tak guna sebab itu ikan sini memang tak nak lah geng. Umpan ni. Kalau soft frog dia nak. Lepas tu aku nak try balik tengok macam mana. Boleh kata umpan legend lah. Kalau dulu-dulu tu Jaw Frog ni memang famous lah. Kita try. Kalau kata mencangkuk, adalah video ni. Jom. Spot macam biasa geng. Kalau aku mari sini, aku wajib singgah lah kat tempat ni. Banyak kali strike sini tapi yang saiz-saiz tak dapat naik lagi. Dia sambar-sambar je, dia main-main je. Apa-apa kena timbang dulu geng. Kalau tak nak backlash. Okay, kalau macam ni jom. Okay, jom geng. First cast of the day. Tu sambar geng. Tapi kecil. Kecil. Nampak geng, dia kecil hari ni. Kita try main kat sungai ni. Tengok macam mana ada player tak. Wah. Lekak dia ambil. Mampus. Mampus geng. Wah. Dia tak nak sebab dia ke bawah.
Aduh. Tak nolak Alhamdulillah geng. Ush. Allah. Oh. Tu telang ni. Oh. Mantap Beda lagi. Tu telang geng. Oh. Tak bagi cang geng. Okey ni. Oh. Saya sedap tarik. Kena geng. Oh. Dua-dua hook. Okay, kita lepas. Saya sedap lah. Kena lah. Kena dengan cita rasa. Okay, jom kita lepas ni. So, anggaran lebih kurang dalam berapa ya? Dalam 500 gram, 600 gram. Sedap lah. Sedap layan. Uish. Sambal apa itu? Oh, kecil. Oh. Oh, baby saya sini. Geredo dia ni. Hah? Oh, kecil melekat. Oh, aku nak boleh lagi lepas sekali nak lekat ni. Kita try pakai spin ni. Spin member ni. Oh, kena. Alah lokoh. Lokoh geng. Aduh. Allah. Halah. Oh, kena geng. Atas motor geng. Slide. Alah kecil ni. Slide atas motor geng.
Padu geng, umpan ni geng. ESP Dodo geng. Ni member aku punya ni, aku test ni. Ini nanti aku beli lah. Ikan kecil pun senang strike geng. Mantap geng, nanti aku letak di beg kuning. Okay geng, itu saja video untuk kali ni geng. Banyak tak lekat lah geng. Member banyak boleh. Kita try guna dia punya setup geng. Sedap geng, guna UL. Senang. Tak lempar umpan peringai. Jumpa lagi di next video geng. Bye bye. Assalamualaikum.